Okay, so ni kat kita. And then ni itu mungkin tempat Dobby. Tak pergi lagi tadi. Nak check dulu. Kita pergi tengok Dobby. Office. Okay, ni Dobby. Saya tidak guna Dobby. Right, so ni mungkin tempat bekerja. Okay, whatever, blah. Kita keluar balik. Okay, sekarang kita akan masuk ke kawasan kita. Esok mungkin aku boleh ajak korang kalau korang sempat datang sebelum pukul 12. Aduh. Okay, ni pintu masuk. Bos. So sebelum masuk kena tukar selipar. Which is aku nak tukar selipar aku. And then ni entrance. Okay. So yang aku nak cakap tadi pasal tandas dia yang best tu. Tunggu kejap For ladies, for gents. Okay, ni dia ada bagi kita hair dryer. Okay, so ni macam bilik sauna ni, bilik solat kita orang. So boleh check. So ni bilik solatnya. Mana pula lagi sejadah. Sejadah dah hilang ke? Okay lah, whatever lah. Nantilah. Ni tandas dia. Tengok. Cantik kan? Like. Okay, whatever. Oops. Oh. Okay. Cantik pun tu. Aku kejap lagi nak pergi mandi. So, look at those. Ada tempat gosok baju. Cermin ada 2. 3. Tandas bodoh. Lepas tu ni aku boleh on kan sendiri. Sebab orang tu tak nak on kan. Tak on dah kah? Mati sudah kah? Boleh cabut lah weh. Alright. Whatever, off ke balik. Alright. So kita keluar dulu. Kita pergi tengok bilik ataupun tempat-tempat lain dulu lah. Bilik-bilik, I don't know. Not sure tempat apa. Mungkin bilik-bilik VIP kot. So, inilah lounge area dia. Ada library. Tadi ada budak perempuan tu duduk sini lepak-lepak. Dia baca buku. Ni boleh isi air. Ada kopi. Pasal dalam ni sejuk ni mungkin barang-barang orang lah. Banyak gila barang-barang orang semua ni. Ni tempat masak ke whatever and so on. Kalau nak masak, kalau tak nak tak apa. Tempat makan. Arkid ni tak tahu legal ni tak. So tempat dia. And then kita keluar pergi ke tempat swimming pool. Tak boleh salah. Jangan pergi swimming pool lah situ. Ni mungkin tempat sarapan. Sarapan esok lah. Boy, kalau berani nak duduk-duduk lah. Kena pakai kad Alright, kita push. Tengok. Kita lepak lah. Ni esok pagi kalau korang sempat kita lepak sini ke. Kalau sempat. Tapi swimming pun tak boleh mandi. So kita akan stay tepi-tepi ni je. Kalau sempat. Look at those. Suka.
Sekejap lagi kita duduk lah. Ni apa? Tak tengok lagi. Wow. Saya suka. Kat si zoom. Love. Cantik-cantik. Suka. Ini boleh repeat ni. Tapi masa orang kena tidur atas katil kecil lah. Macam capsule, capsule. So kolam dia, tapi kolam ni tak boleh buka lagi. Around hari Isnin nanti baru buka. Look at those. Tak tahulah ni bilik siapa-siapa lah. Banyak je bilik. Cakap satu tinggal, padahal banyak lagi. Biasalah marketing. Ni geng kita daripada Afghanistan. Hi, sorry. It's true, right? You're from Afghanistan. Okay. See ya. Oh shit. Okay, itu geng kita. Konon-konon lagi. Cantik kan? Okay, sekarang kita masuk ke bilik kita. Tolak. Okay. So, bilik kita H3. So, cari bilik H to F. Ni H. Tarik. Tadi ada lampu, sekarang tak ada lampu. So ni kita H3. Tak nampak sekejap. Tak nampak. Okay, so betul lah. Saya punya katil. Okey kah? Comel kah? Tunggu sekejap. Okay, tu dia punya lampu. Right. Toothbrush. Okay, that's all. Bye-bye.